sebagai parti PAM. Jadi jangan salah faham. Dan bila saya sign sebagai ahli UMNO. Dan saya tidak berada dalam mana-mana kumpulan lain daripada UMNO. Itu yang saya nak jelas. So how can anybody blame me to be a turncoat? Apa persoalan timbul sebab mula-mula sekali tentu pernah bersama Tun M untuk sidang akhbar mengenai saya dijemput. Saya dijemput dan saya sanggup hadir kerana saya tak setuju dengan tindakan kerajaan menahan dua orang, Datuk Khairuddin sama Matthias Chan yang pernah menjadi lawyer saya. Jadi yang lain-lain saya tak ada bagi sokongan. Saya tak setuju dengan itu. Itu sebab saya hadir. Alhamdulillah dia sebenarnya. Ya tak ada, saya Allah Mahathir tak suka kat saya pun. Tengku, can you comment on the statutory declaration that Liu Chintong released on Facebook? The so-called SD says that it's an unsigned SD which wants you to be Prime Minister. So were you the one? So is there anything wrong? So did you circulate the SD? No, I have no knowledge of it, but I'm aware that there are this document which is not a statutory declaration, because I look at it in the Facebook. It looks like a letter addressed to the Agong and quoting my name as an example, not promoting me or naming me to be Prime Minister or such like. It's only using me as an example of a person who has experience, integrity and all that. No, the SD specifically said whoever signs it would express a loss of confidence in Prime Minister Najib, asking for his cabinet to resign, and then expressing their confidence in you as Prime Minister. I don't know. I was told that it's just a person like me should be appointed, because you cannot appoint anybody unless the Agong agrees to appoint someone who has the confidence of the majority of the Dewan Rakyat. You cannot say I want so and so to become Prime Minister. So you didn't try getting signatures from any MPs to endorse you as Prime Minister? No. What happened was, let me give the background. Some members of the opposition approached me because of this hoo-ha, and said, how do we resolve this problem? I said, you must do it constitutionally. And there are three ways of doing it. One is general election. Whichever party or group of people winning the majority seats in the Dewan Rakyat could then form a new government. Number two, I said, which is provided in the Constitution also, that if you have no confidence in the government or in the leadership of the government, then you can move a motion of no confidence, provided you get the permission of the Speaker to move the motion on the floor. And if you get support for that motion, then the government falls or the leadership falls. The third, I said, which is not written in the Constitution, but it was affirmed by the federal court over what happened in Perak, and latterly, as we know it, happened in Kedah, the removal of the Menteri Besar. And if the Menteri Besar can be removed in that manner, then the Prime Minister also can be removed in a like manner. So I told the members of the opposition, I said, these are the three ways you can make or effect change. And if you can marshal enough support. But I'm not the man who's going to support or going to campaign. As Dr. Mahathir said, he didn't do anything. I didn't do anything. Why should I do anything? You can ask the members of Barisan Nasional. I've not spoken to any one of them. Even the opposition, I didn't speak to anybody. I just gave my view in a discussion over lunch. Tengku, could you provide
reasons why you signed the Kelantan Declaration? Personally, why did you choose to sign it? As a member of UMNO, I told you, I can sign. I'm also Ketua Bahagian. I've been Ketua Bahagian for nearly 50 years of Gua Musang before Ulu Kelantan. So, but what is it besides being an UMNO member? Why did you choose to sign it? Like, do you have Can I personal sign? reasons? Can I have that freedom? This is a democracy, isn't it? I can sign any silly document. Okay? And I don't think, as I said just now, earlier on, that this document has any legal effect. You can't, tak boleh gadai pun, this document, although it may be signed by people. And I joked the other day, I said, when the book was sent to me, it's like an attendance book, so I signed it, although it is part of the signing of the declaration, so I'm told. So, will you sign the Citizens Declaration soon? I mean, they're calling for reforms as well. No, the Citizens Declaration by Mahathir. I'm not signing it because I'm not part of it. I'm a member of UMNO. Tengku, siapa yang sediakan dokumen tu? Yang mana? Dokumen yang didedahkan baru dari segi dokumen mengenai sokongan apa undi tidak percaya kepada. Saya tak tahu. Saya tak tahu. I'm not the author. Kalau saya author, takkan saya nak sebut nama saya dalam tu. You mentioned about you are aware of this document. People talk about it. People talk. When did you aware? You aware Oh, some time ago. Some Some time ago. Some time ago. Yeah. Not yesterday and not the day before yesterday. And what's your reactions after aware of this document? What can I do? People write letters or people draft letters. There's nothing I can do. I have no control over people's exercise of their freedom. Did you explain to the UMNO president or prime minister that because this letter invoked your name, since that like backing you will be the next prime minister? I didn't see that. I didn't see that. I only saw yesterday that my name is mentioned in this letter. So you are aware, but you only see after the video on Facebook yesterday. What? So Tengku, you are aware of the presence of this document, but only I didn't see it. I didn't see it. Only saw the whole content yesterday. Yesterday. Okay. Even then, it's not very clear. It's in my phone, you know. Tengku, pernahkah Tun Mahathir mengajak Tengku untuk bersama beliau dalam isu? Tak pernah ajak. Jadi mana-mana pihak jemput Tengku untuk hadir pada deklarasi rakyat. Itu pejabat Dr. Mahathir minta saya jumpa dia. Saya pergi jumpa dia dan dia kata eloklah kalau you boleh bersama. Saya kata I'm not happy about this detention of Datuk Khairuddin sama Matthias. Sebab saya kenal Datuk Khairuddin ni lama sangat. Dan saya rasa itu tindakan yang tak baik dan SOSMA tak patut diguna untuk hal seperti ini yang dialami oleh Datuk Khairuddin. Jadi saya cakap kat Dr. Mahathir, saya sedia hadirlah press conference untuk tujuan itu. Jadi apabila diadakan press conference, saya hadir. Saya juga jemput orang lain untuk bersama dalam press conference untuk nak mengukuhkan bantahan kita terhadap penahanan Datuk Khairuddin mengguna SOSMA yang saya rasa tak patut diguna dan tak boleh diguna. Macam mana boleh timbul gambaran yang sehingga Dr. Mahathir itu menuduh itu yang merancang undi tak percaya di Parlimen itu? Saya tak tahu. Itu kena tanya Dr. Mahathir. Dia pandai tuduh orang. Saya tak nak tuduh dia. Tapi saya bercakap dengan dia apabila dia nak buat gerakan ini. Saya kata akhirnya ke mana you pergi? Dia kata akhirnya kita akan pungut sebanyak sokongan menerusi tanda tangan dan sebagainya, dan kita akan guna itu untuk nak pressure orang atasan supaya Najib diberhentikan. Saya kata itu tidak ikut perlembagaan.
Saya kata kalau ikut, nantilah ikut perlembagaan, saya dah kata saya tak setuju. Kalau ikut perlembagaan, saya kata itulah yang 3 cara tadi. Dan saya kata ini yang saya mention. Saya kata saya dah dengar ada pihak pakar ingin mengadakan motion of confidence dalam parlimen. Wan Aziz lah kata muka ke usul tu, tapi tak berjaya kerana ditahan oleh speaker, tak diberi izin oleh speaker. Dan saya dengar juga yang ada ni dokumen untuk nak mendapat sokongan ramai. Itu aja. Jadi saya kata ramai orang duk berhati, mungkin kalau dari sini susah nak dapat sokongan tambahan, tetapi kemungkinan di Sabah, Sarawak, kalau siapa-siapa ada pengaruh, boleh pujuk pemimpin di sana untuk menyokong. Itu saja pandangan saya. Saya apalah, saya nak arah Dr. Mahathir dan terbang sana kemari. Tengku, so pada pandangan Tengku, adakah gerakan Tun Mahathir ini betul ataupun salah sebenarnya? Itu bukan saya nak menghukum ni. Kita tunggu tengoklah. Adakah ada harapan untuk Tun Mahathir berjaya? Adakah ada harapan? Kita berdoa. Yeah. Will you join any future events organized by Gerakan Save Malaysia? Well, has it been planned? I've not received any invitation. I've not been informed of any plans in the manner that you have suggested. Satu lagi Datuk Najib menuduh banyak kali mengkhianati dia. Apa komen tu? Banyak kali. Kena tanya dia lah. Saya orang kata saya ditipu Dr. Mahathir banyak kali juga. Tapi saya bersabar, saya terima. Tak, soalnya dalam tuduh-menuduh, tapi aku masih hadir, aku masih temu untuk... Saya baik dengan dia. Saya tak bermusuh dengan sesiapa. Saya tak bermusuh dengan sesiapa. Tengku, the documents have been said that there are people who are actually backing you as the next Prime Minister. Thank you. But I'm old, you know. Is it because of indications that people feel that you still harbor any feelings to be the Prime Minister? No. I never stood for election because I want to be Prime Minister. No. When I had a chance before, I'm more senior than Dr. Mahathir, you know, in the party. I give way to him. So you have no ambitions of becoming Prime Minister? I'm very happy here, although I don't have my wife now with me. Tentu gembira dengan tindakan Siti Ali UMNO sekarang yang Apa? Tentu gembira atau tidak dengan gerakan Ali UMNO sekarang Dengan gerakan? yang nak menyingkirkan Najib. You see, benda ni sedang disiasat. Jadi siasatan itu belum selesai. Ada yang menuduh kata kerajaan campur tangan, menghalang penyiasatan yang sedang dijalankan. Itu ada, kita baca dalam surat khabar, kita baca dalam apa ni, blog. Saya nak kata betul tak betul, saya tak boleh nak kata. Kerana saya tak terlibat dalam penyiasatan. Tinggal lagi, bagi saya sebagai ahli parlimen, saya telah berjanji dengan you orang bila tanya, minta saya komen mengenai 1 MDB. Saya tak pernah komen. Saya tak pernah komen. Kerana saya kata tunggu laporan PAC kepada Parlimen sesudah laporan Ketua Audit Negara dikemuka kepada Parlimen. Itulah yang saya janji. Jadi saya tutup mulut lah, kerana saya tak tahu apa pun. Kalau nak baca daripada siaran-siaran dalam akhbar dan sebagainya, saya rasa itu tak berapa kuat lah hujahnya. Pada berapa itu wajar atau tidak pemimpin UMNO sekarang bersekongkol dengan pembangkang dan mendesak untuk jatuhkan Najib? Saya tak tahu. Saya berjumpa dengan pemimpin pembangkang. Bukan sekarang. Masa nak tubuh Barisan Nasional dulu, saya lah bekerja, jumpa Datuk Asri, jumpa Lim Chong Yu, pembangkang semua tu. Langsung kita tubuh Barisan Nasional. Lepas tu, kerana persahabatan bukan saya seorang lah, orang lain pun. Kita jumpa dengan dia orang ni supaya kita tubuh Barisan Nasional. Lepas
Lepas tu Barisan Nasional pecah. Bila PAS keluar. Maksudnya pukul 9 duduk atas tu pentas untuk ceramah semua. Ya. Itulah tu. Pembangkang dan macam orang UMNO duduk atas Ya, tu masa pentas. saya semangat 46, kita tubuh Angkatan Perpaduan Ummah. Dan itu Dan parti lain. ialah di satu pihak saya tubuh dengan DAP, Gagasan Rakyat. Itu berceramah rata seluruh negara. Masa tu UMNO baru tak nak kita, pimpinan UMNO barulah. Bukan saya seorang. Tengku Rahman tak dibenar masuk, Tun Hussein On tak dibenar masuk, Datuk Harun Idris ni bapa tak dibenar masuk kerana banyak sangat dosa. Musa Hitam tak dibenar masuk, saya tak dibenar masuk. Keluar headline dalam Bursa Malaysia. Tak ingat? Tengku, sebagai ahli UMNO, apa pandangan Tengku dengan tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Beliau masih lagi ahli UMNO, masih lagi ketua bahagian, masih lagi ahli Parlimen UMNO, tapi nampak sangat pendirian beliau adalah ke arah sana. Tengku. Kalau you nak hukum orang, you tak boleh ada prejudice thinking, tidak. Saya sendiri nak hukum dia, saya tak layak. Kerana saya tak ada fakta sepenuhnya mengapa dia bertindak begitu. Kita mesti berlaku adil kepada semua pihak. Mengapa? Kerana dia bersikap begitu, maka dia pasti dihukum. Saya tak fikir adil kalau kita buat begitu. Di satu ketika dulu kita terima dia sebagai timbalan presiden. Habis kerana sesuatu hal kita suspend dia, kita gantung dia. Patut tu kita buat kerana dia dipilih oleh orang ramai dalam pemilihan parti yang sah. Itu pun saya cakap fakta, bukan saya memihak kepada Muhyiddin. Harap jelas lah tu. Do you think that UMNO leaders and members should stop bashing Dr. Mahathir and focus more on appeasing the people? Macam nak pujuk balik rakyat yang mata hati ke apa? Ya, bagus lah tu. Saya tak pernah bash apa-apa. Tiba-tiba saya kena. Tengku, a lot of sentiments out there saying that UMNO is somewhat dead. Do you have any plan to revive that party, or your actions currently now, everything that you're doing now, is it I'm old. Before I can go and talk 5-6 places a day. Now even 2 places I'm tired. Tengku, do you think that Najib has been transparent with all the controversy surrounding him? You're asking me a question that I cannot give you a truthful answer, right? If I give you an answer one way or the other, people are going to interpret as either I'm against or for. I said just now, we'll wait for the Auditor General's report and see what is the truth. Untuk komen sikit tentang pelantikan Pak Las sebagai Penasihat Petronas. Ya, Petronas Pak Las. Pelantikan Pak Las. ya, Penasihat Petronas. baguslah. Kalau nak bekas Perdana Menteri jadi penasihat, itulah orangnya. Kerana Dr. Mahathir dah dibuang ataupun ditamat tempoh perkhidmatannya. Tetapi saya nak cakap di sini, sebenarnya di dalam Akta Kemajuan Petroleum, Petroleum Development Act 1975, dia ada peruntukan dalam undang-undang itu yang mewajibkan kerajaan membentuk Petroleum Advisory Council, Majlis Penasihat Petroleum, terdiri daripada pegawai kanan kerajaan yang pakar dalam soal minyak dan wakil daripada negeri-negeri yang mengeluarkan minyak. Itulah asasnya. Jadi bukan nak lantik orang seorang, nak lantik satu kaunsil yang boleh menasihatkan kerajaan dan Perdana Menteri mengenai minyak. Ni minyak dah nak habis, duit dah belanja. So habis ya. Jadi saya tak tahulah apa nasibnya. Kuku kata saya tunggu kesihatan AAC pasal UNDP. Macam kes Tidak siasat, tunggu laporan laporan. yang akan dibentang oleh PAC. Apa kata nanti dalam kes AG punya keputusan PM
masih orang terima juga. Macam kata ini kong kali kong lah. Laporan PAC tu sendiri. Dia apa pandangan tu? Kalau itu timbul nanti. Kita tunggulah. Tunggu laporan tu. Apa dia kata. Dan macam AG buat pengumuman tu hari yang tak salah lah soalan IDB dan Itu AG punya keputusan. Sebenarnya orang salah tak salah mahkamah yang akan tentu. Tapi dia ni memikirkan tidak ada kes. Maka dia kata dia tidak akan charge orang yang dicadangkan. Jadi kita tunggulah. dan maksudnya kalau lepas tu masih petikai kan. Ya kalau dipetikan, kalau tak dipetikan jadi susahlah nak cakap mengenai perkara yang mesti kita guna apa ni perumpamaan macam tu tak adil. Apa pandangan Tunku dengan suasana politik Malaysia sekarang? Gawat lah. Gawat. Ya. Macam mana? Apa maksud gawat itu? Gawat kerana kita berpecah. Nasib kita, keadaan ekonomi pun merudum, ringgit kita pun jatuh, dan dunia pun mengalami kemelesetan ekonomi seluruhnya. Dan soal orang pelarian yang banyak, kita pun ada banyak masalah juga dengan bukan pelarian tetapi buruh dari luar negara yang mengambil peluang-peluang pekerjaan yang patut diberi kepada orang kita. Tapi orang kita tak nak kerja. Itu memang benar, tetapi dia tak nak kerja kerana gaji rendah. Orang yang datang dari luar negara, dia datang seorang diri. Tapi rakyat kita kena tanggung anak, isteri dan sebagainya. Jadi tak memadai dengan gaji yang dibayar kepada buruh dari luar negara tu untuk nak menanggung kehidupan rakyat kita. Jadi itu kena dibuat adjustment lah, training dan sebagainya supaya daya pengeluaran rakyat kita bertambah dan berpadanan dengan gaji yang sepatutnya diberi kepada mereka. Jadi itu satu hal. Yang keduanya, rising cost of living. Kos hidup rakyat naik. Saya rasa teruk lah. Walaupun statistik kerajaan kata inflation cuma 2%, 3%. Tapi cuba ke pasar, kita tahulah keadaannya tidak 2%, 3%. Apatah lagi dengan GST. Saya dah bercakap pasal GST. Dalam parlimen pun saya tak setuju dengan GST. Tapi itu kerajaan punya keputusan. Apakan daya. Tapi pandangan saya, GST is a regressive tax. Orang yang tak pernah bayar cukai dulu pun sekarang dipaksa membayar cukai. Saya rasa tak adil bagi orang yang tak mampu untuk khidmatan yang dia terima ataupun barang yang dia beli, semuanya kena bayar. Dia berarti asalkan you hidup, you nak makan, you nak bergerak, you kena bayar cukai. Walaupun pendapatan you tak seberapa ataupun tak ada pendapatan, you mesti kena bayar. Jadi saya rasa tak adil. Dan saya rasa 6% tinggi sebagai satu cukai yang baru. Kalau 3% ke 2% tu boleh ditimbang. Because calculationnya dia bukan dikenakan di peringkat kita saja, dia bermula daripada atas. Orang yang membuat barang tu sudah bayar GST, sehingga turun kepada distributor, retailer, dan kita akhirnya kena membayar. Jadi teruklah, bukan 6%, akhir tinggi daripada itu. Jadi ini sebahagian daripadanya. Tetapi yang kita bimbangnya soal net sovereign debt kita, hutang kita. Hutang kita meningkat dengan banyak. Apakah ini tidak memberi kesan kepada kehidupan rakyat? Kerana yang memberi pinjam duit kepada kita mahukan kita bayar hutang. Dan mungkin GST itu dibuat kerana kehendak mereka ini yang mengeluarkan, membelikan bond kita untuk memberi pinjaman kepada kita. Dan akhirnya kita yang kena tanggung
Inilah satu dua perkara yang mengkhawatirkan kita. Jadi parti-parti politik pula berpecah-pecah. UMNO sendiri kita kena akui, walaupun tak secara terbuka, dia berpecah. UMNO sekarang kita tahulah, orang tu kena buang, orang tu kena gantung. Ini semua ada kesan kepada UMNO sendiri. Saya rasa duka cita kerana tidak ada permuafakatan, nak tengok cara yang lebih menasabah untuk kita mengadili keadaan ataupun menyelesaikan keadaan. Dan bukan saja parti UMNO, parti pembangkang pun berpecah. Jadi sama ada mereka boleh memain peranan untuk membantu masyarakat dan pemerintah. Kita tak tahu juga, kerana kekuatan dia sudah tercabar dengan perpecahan yang berlaku. Jadi ini semuanya jadi perhitungan kita. Dan rakyat ramai risau. Saya cakap dengan driver taksi, dengan orang biasa, dia orang membayangkan kebimbangan mereka. Bukan untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Kita tak tahu, tahun depan katanya ekonomi kita, pertumbuhannya akan kurang daripada tahun ini. Ini adalah ramalan. Mungkin keadaan dunia akan berubah dan kita akan menjadi baik, kerana negeri China tak berubah. Negeri China menghadapi masalah yang besar dan kita adalah negara pedagang besar yang berdagang dengan negeri China. Ini semua ni ada kait mengait dan menyentuh kehidupan kita. Can you comment on the Australian ABC documentary that reported the Prime Minister got more than $1 billion transfers between 2011 and 2013? What to comment about? Well, do you think the Prime Minister should, or do you think the AG should reopen investigations on this? Well, I'm not in a position to say. Neither am I defending the Prime Minister, because those are matters which are stated by an agency, you know. So I cannot rely on that information, but it's an information that we have to take note of. Dengan segala masalah terdekat tadi, ringgit jatuh dan ekonomi Malaysia, adakah itu rasa wajarnya perlu perubahan leadership ataupun bagaimana? Apa yang perlu dilakukan? Itulah saya sebut awal-awal tadi, selain daripada reform, ada change. There must be a change. The change bukan change seorang saja. You have to change the whole system. And keadaan sudah berubah. Now it's 2016. Orang yang berumur dengan saya banyak dah mati. You orang semua muda-muda, and you are the people of the future. And so you have to take that into consideration when you consider for the future, not just change one man. And you cannot just one group of people decide how to change it. No, I don't think so. Let the rakyat decide. Dan nampak sejauh mana kerjasama Tuan Dr. Mahathir dengan Isian, duduk semeja dengan Isian dan Mak Sabu, sampai bila Tuan boleh nampak kerjasama antara Tuan M? Kena tanya dia dua lah. Ada alternatif tak macam mana kita nak memulihkan keadaan kawat politik? Mungkin ada. Mungkin yang memerintah sekarang pun ada. Barangkali kerana berhadapan dengan problem yang begitu besar, mungkin tak lagi mencadang apa alternatif yang patut dilakukan oleh mereka. Mungkin kumpulan baru yang akan mengambil alih, kalaulah ada, akan mengemukakan cadangan yang lebih praktikal, yang lebih dinamik, yang lebih progresif, yang sesuai dengan keadaan yang sudah berubah-ubah ni. Tapi sekarang kumpulan yang alternatif tu pun nampak berpecah-pecah juga kan. So, bolehkah kita faham? Itu alternatif parti politik. Saya cakap pasal dasar. Kita nak ubah
supaya rakyat hidup dengan lebih senang dan sebagainya. Kan gaji kita pun tak naik. We are in the middle income trap at the moment. Ya, dan politik dari sekarang yang guru pembangkang pun dapat kuala. Ya, pembangkang pun pecah. So, Pecah. orang pun tak boleh nak diharapkan tu apa poin dia tu. Ialah itu sebab saya kata there must be a resolution to these problems by having a rationalization of the political system. Unfortunately, a lot of people are actually thinking that it looks like as if Mahathir and Anwar is still controlling the political arena. Do you see Malaysia going back the landscape? I don't think so. Going back to I don't think so. People like me also, we have passed the phase, you know. Mahathir is older than me. But if he has the energy and the wherewithal to continue, that's up to him. But I feel that we should take a back seat, unless there's no other alternative, and we are forced to. But I think the wisest thing is to get the young people moving. Tentu kalau itu sejarah, Pakatan Pembangkang ni hayat dia tak lama dalam politik. Sepenggal 6 tahun, 7 tahun. Yang ini pun mungkin gitu. Mungkin boleh kekal kerana dia mempunyai tujuan yang sama. Tetapi kalau tujuan tu berbeza-beza, saya rasa susah. Kerana Anwar sebut, dia kata takkan nak serah kepada elitis grup saja untuk menentu masa depan kita. Dengan menukar Perdana Menteri, dia kata kena tukar banyak hal lagi. Ya, saya sendiri setuju. Ada lagi soalan? Pada masa ni Tengku menyokong kepimpinan yang tiada. Saya sokong apa yang dibuat baik untuk rakyat. Kalau benda tu menimbulkan masalah kepada rakyat, saya tak sokong. Ya, sila. Maaf, saya tak nampak. Kawan kan. So dekat sekarang ni kita ekonomi kawan, politik kita kawan. Kita rasa rakyat sekarang ni dah mula pusat ataupun jenis keyakinan kepada kepercayaan kerajaan dan demokrasi politik sekarang makin menurun. Sekarang. Rasa macam mana? Susah nak cakap secara gitu. Melainkan kita boleh beri pandangan dan ada setengah benda kita qualify lah mengapa jadi begitu. Sebab kalau kita nak buat sweeping statement, katakan sudah turun, tak betul. Sama juga kalau kita baca, dia kata corruption index misalnya, kita ni dah duduk di tangga atas. Tetapi kalau kita tengok dari aspek lain macam perdagangan dan sebagainya, walaupun keadaan ekonomi tak baik, kita duduk di keadaan yang lebih baik daripada dulu. Jadi berbeza-beza. Jadi susah saya nak komen secara general statement. Semalam Tuan Mahathir kita bagi ceramah kepada didakwa Najib merupakan seorang diktator. Pandangan Tunku, siapa yang lebih diktator antara Najib dan Mahathir? Siapa lebih diktator? Najib ataupun Mahathir? Setakat hari ini kita terima pengakuan yang dibuat oleh orang berkenaan lah. Dia yang mengaku dia diktator. Saya nak kata dia tidak diktator, tak boleh dah lah. Kerana dia kata dia diktator. Kau pernah kata this will be your last term tu. Do you maintain? Yes. Cuma saya tak nak ulang-ulang, takut bergaduh di sana, nak cari tempat dan sebagainya. Jadi tak tenang keadaan. Tak ada memang orang yang akan tak ada. Tunggu, Tuan M kata orang UMNO sekarang ni buntu dan buka musim pimpinan sedia ada. Aku komen. Maaf. Tuan M kata dalam entry blognya, orang UMNO sekarang ni buntu dan buka kerana masih menyokong kepimpinan sedia ada. Aku komen tu. Dulu macam tu juga. Mana zaman dia pun sama. Saya tak ada ruang langsung dulu.
Mana tak ada beza dah tu. Ya, tak ada. Tak ada. Teguh, kakak ni ada tak melihat secara peribadi kan, kita berbincang macam pandangan kita pun seorang orang lama dalam politik, ekonomi kan, dan pandangan macam mana dalam masalah satu politik dan juga ekonomi pandangan ada rasakan? Ya, nak cakap di sini benda tu panjang lah. akan memakan masa sedikit kalau nak pada penjelasan yang baik. Jadi memang ada lah. Ya, memang. Allah akan menolong kita. Betul pendekatan PAS sekarang ni yang nampak berbaik-baik dengan UMNO. Siapa? PAS. Nampak berbaik-baik dengan Yalah, nampak baiklah di peringkat atas. Saya dah cakap kepada Datuk Najib sendiri masa selepas tanda tangani declaration hari itu. Saya kata orang bawah tak terima. Yang kata orang UMNO tak terima, orang PAS pun tak terima. Ni soal pengaruh lah. Dan bila cakap soal pengaruh, bila nak datang pilihan raya, nak kursi pula. Jadi bercakaran sama sendiri. Itu satu hal. Satu hal lagi, kalau PAS dengan dia punya perjuangan tu berbaik dan bekerjasama dengan UMNO, kemungkinan akan menimbul masalah di Sabah, Sarawak. Kerana di Sarawak, Harold tak dibenar guna istilah Allah kecuali sama dia orang. Dan sebenarnya dia orang dah guna istilah Allah ni daripada bertahun-tahun lamanya. Jadi mahkamah kita telah memutus tak boleh lagi menggunakan istilah Allah kecuali untuk sebaran dalam gereja-gereja dia sajalah. Jadi ini akan menjadi masalah. Saya fikir. Sarawak dia jadi teguh. Nanti tak apa di tim baru, CM baru ni boleh kenangan besar lah. Itulah. Kalau ambil kira ni faktor ekonomi, faktor yang saya sebut tadi, sikap orang Kristian, Katolik terutama sekali terhadap apa yang diputus oleh mahkamah, ini akan menjejaskan sedikit. Tapi saya tak ke sana, saya tak tahu keadaan on the ground sebenar. Tetapi suka tak suka, susah kita nak berkempen di Sabah, di Sarawak, kerana kawasannya luas, perjalanannya susah. Kesimpulannya saya rasa kerajaan sekarang menang dalam pilihan raya. So itu boleh komen on keganasan persepsi yang melanda politik negara sekarang. Keganasan persepsi yang melanda politik sekarang menyebabkan rakyat macam kacau bilau. Yalah, itu macam saya sebut tadi, saya dah bercakap dengan driver taksi dan sebagainya. Dia orang risaulah terhadap masa depan kita. Jadi kerana kos hidup dah meningkat naik dan pekerjaan untuk orang muda-muda tak ada, tak diwujud dengan banyak, tak seperti dulu. Jadi ini semua yang menimbulkan masalah, mengganggu pemikiran rakyat.